Okey Tuan CEO Mylon, Yes, kat sini kita ada soalan. Kenapa DSR setiap bank ni dia tak sama? Okey, DSR setiap bank tidak sama. Bank adalah institusi perniagaan. Setiap institusi perniagaan mempunyai target market mereka yang berbeza. Ada yang target untuk orang-orang yang di kelas A saja, ada yang kelas B saja, ada yang kelas C saja, ada yang kelas D. Sebagai contoh ni, untuk bank A, mereka hanya target orang-orang kelas A, grade A saja. Grade A maksudnya dia punya rekod kredit bagus, gaji tinggi, kerja bagus, majikan kuat. Tetapi mereka hanya memberikan pinjaman untuk mereka ke grade A dengan kadar faedah yang rendah kerana risiko mereka juga adalah rendah. Mereka hanya ambil orang-orang yang good class saja, good rating saja. Tetapi ada juga bank yang ambil yang low rating tetapi mereka menyasarkan golongan yang mempunyai risiko yang lebih tinggi. Dan jawapannya Anit adalah setiap bank adalah entiti perniagaan dan mereka mempunyai target market mereka yang berbeza. Kita tahu dekat luar sini ada macam-macam jenis pelanggan. Ada yang pelanggan yang ada rekod kredit situs bersih, ada yang pendapatan bersih dan ada yang rekod yang kurang baik. Jadi setiap bank mempunyai target market yang berbeza. Sebab itulah DSR setiap bank juga berbeza dan kadar faedah juga berbeza mengikut kepada risiko yang bank itu ambil. Okey, Anit jelas? Jelas. Okey, baik. Terima kasih. Okey, sebab itulah anda perlu dapatkan laporan My Pocket anda kerana di dalam laporan My Pocket anda akan mengetahui anggaran kebolehdanaan anda untuk membeli rumah, kereta, dana pribadi dan dana perniagaan. Laporan My Pocket juga akan memberi anda laporan pelapor kredit dan info-info berkaitan dengan senarai hitam anda, dan kami juga akan memberi anda konsultasi hanya RM50 sahaja. Dapatkan laporan My Pocket anda. Laporan My Pocket, di sinilah solusi kewangan anda.